أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أما بعد Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat sama-sama kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan kita bersama dalam majlis ilmu alhamdulillah. Apa khabar semua sihat ke? Sihat. Mana keruk lah ke muka ni? Ada masalah ke? Masalah tu ada semua dah. Buat mana ni? Manusia. Itu dia. Apa nama ni? Allah Subhanahu wa taala sebut dah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Taala sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya bahawasanya aku ciptakan manusia ni sekali dengan masalah. Dia buat kita ni sekali dengan masalah tu. Jangan duduk terik sangatlah fikir ke masalah tu. Sebab masalah tu pun daripada Allah Ta'ala juga. Selesai pun daripada Allah Ta'ala juga. Hak naknya kita kembali kepada Allah Ta'ala minta. Minta Allah Ta'ala suruh Allah Ta'ala sesat. Tu cerita masalah ni. Biar tahu wujud. Boleh nak sakit kepala fikir masalah ni boleh. Rugi sakit kepala. Tu dia. Letih tubuh. Tu. Habis itu. Masuk kepada pengajian kita. Pengajian kita. Muka surat 73 lah. 73 ni. Muka surat 73. Hak nayunya hak nayu. Muka surat apa hak nayu? 74 ke 64? 64. Jadi tingkat 10 ni. Gimana sekali jawi pendek-pendek dah. Jadi 64 dah. Hak Melayu dah. Dia ada kitab Melayu tu. Baik. Tu hak jawinya 73 tengah tu dah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarangnya, apabila engkau mendengar azan. Kata pengarang, apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah azan tu. Lagu mana tu? Seperti jawaban yang telah disebutkan. Sebelum daripada ni, kita bicara dah. Masalah ataupun ada hak jawab azan sebelum daripada ni lah. Hak masa duduk masjid tu.
Jadi kita lah masih lagi dalam tajuk gapo kita ni. Dia kena tahu tajuk tu sedap sikit. Mempersiapkan diri untuk semaya. Masih lagi dalam tajuk tu. Jadi minggu lepasnya kita duk bincang masalah apa nama ni nasihat Imam Ghazali kepada kita bahawasanya bila mana matahari jadi kuning, matahari nak terbenam dah. Maghrib dah, maka dia suruh kita bersegera ke masjid. Nah, tu. Kemudiannya apabila engkau mendengar azan, dia kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bila mana kita mendengar azan maghrib, maka jawablah. Maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan dari sebelum daripada ini. Jawab tu lagu mana jawab azan tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ke dia. Bila mana? Mana Nabi sebut? Mana hadis tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulu muadzin." Bila mana iza sami'tum, bila mana kamu dengar orang muazzin ni bunyi bel, bunyi bel. Bila mana muazzin ni bel, maka mu kena jawab serupa dengan muazzin tu jawab. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada kita antara kita sebelum nanya dah. Mana dalil jawab azan? Mungkinlah ada dah. Dalil diri tu duk nanya kau ngaji kuat. Mana dalil jawab azan? Ni dalil orang lain ni boleh cari dalil. Jumpa dalil tawak juga. Ingat kau buat dak juga. Baik. Bila mana kita dengar azan, maka kena jawab serupa dengan muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar juga. Tu kaedah dia. Kemudian siapa kepada hayal solah, maka kita jawab ni kena hauqalah. Hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila mana muazzin jawab hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, maka kita kena hauqalah, kena jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu jawab. Bila mana engkau mendengar azan maghrib, maka kena jawab. Maka hukum jawab azan ni apa dia? Sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat ditentu oleh syarak. Jadi kena jawab azan. Jawab azan. Makna kena memeliharakan azan. Kena jawab. Jangan duduk berbual. Begitu. Buat duduk atas masjid dah tu buat lagi. Contohnya. Kau dulu sementak. Dulu. Begitu juga kita duduk di tempat lain. Dengan azan, jawab so-so. Perhatikan kalimah. Jawab so-so. Tak usah belakang. Wah, tak boleh. Masa tu ambo duduk tengah bincang projek Joto. Jawab kat maruh. Kebuh kita tu. Duduk senyap ke mana? Lebar tu jawab azan. Contohnya. Ni rakyat orang lebar pula ustaz. Jadinya muduk terus kebuah tu. Tak apa rakyat kita jahil. Pula. Jadi tak apa rakyat kita jahil. Pada rakyat kita lebar. Pula. Tu dia. Maka duduk tengah jawab azan tadi tu. Mana kalau duduk dalam masjid pun lah sebentar. Betul dia sunat muakkad. Betul dia sunat yang tak wajib kita jawab tidak ni. Seruai azan ni. Tapi dia sunat yang besar. Kena jawab. Kerana kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, bimbe kalau kita tak jawab azan, mati kita su'ul khatimah. Ni awak takut. Ada amarah situ daripada ulama. Kalau kita tak jawab azan, duk buat ataupun sibuk dengan kerja, teh lagi. Sibuk dengan kerja. Jawab udu jawab leh hati, tak apa lagi. Moga kita sibuk. Kita ni sibuk. Buat mana? Tapi kalau duk buat pula hal ku dunia pula, tak sakut paut dengan akhirat, ni awak bimbang. Maknanya kalau orang duk ber tu orang tanya kita, jalan nak pergi pasal tumbuh mana? Kita jawab dah lagi. Orang panggil ada hajat. Ataupun kita duk buat benda-benda penting. Mana tak boleh. Tak nak orang duk beli ke berapa kita jenis jual ni. Dan kita tengok situasi. Ada masa berhenti semata, kos semata, tak lama ber. Kacau wali muazzin tu dia nak main lagu, lama dah sikit. Dia banyak sikit. Dia lagu, dia terenung.
Nah, lambat sikit nak jawab Dah. Lepas tu nak jawab orang mana so keliling kita ni masjid belakang sah. Oh, supaya budak-budak main bola lagi kita kena berhenti. Dah. Orang bel ni. Dah, dalam duk main bola lu. Dah, bodoh main tengah hari, biasa berhenti. Tak. Nak berhenti kat mana so masjid banyak. Dengar so tu dah lah. Dah, tu. Bab apa tu takut-takut. Imam Sayuti sebut. Takut-takut kita mati tadi su'ul khatimah, bahaya. Bahaya mati dalam keadaan yang tak comel. Mana kita melupakan jawab azan. Apa yang sunat sangat muakkad ni? Yang sunat dituntut sangat oleh Nabi SAW suruh jawab azan ni? Kerana ada pahala yang sangat besar, ada ganjaran yang sangat besar di balik jawab be tu. Gapo dia? Kata Nabi SAW, siapa-siapa dengar azan daripada muazzin lah. Orang azan tu daripada muazzin tu dah. Siapa-siapa dengar. Kemudian dia jawab azan tu. Lepas pada itu dia baca doa wasilah. Itulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu. Kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ah fi yaumal qiyamah. Siapa-siapa jawab azan, kemudian dia baca doa lepas azan tu, layak dia dapat syafaat aku di akhirat. Layak dapat syafaat. Pendek kata, mudah bahasa, potong kira-kira masuk syurga. Siapa-siapa dapat syafaat Nabi ni, sesar masalah. Jadi benda ni, syafaat-syafaat ni duduk di jawab azan. Ni, nak kutip molek. Jangan buat lebah lah. Tak wajib jawab. Jangan gurau. Pasal syafaat Nabi SAW, duduk di orang jawab azan. Begitu. Syarat kita ni, perbahasan azan dan iqamah ni jadi sebuti kitab pula panjang. Dia ada syarat syarat koma gapo kena teliti. Nak orang duduk dalam bahagian tu. Muazzin, tu imam ko, ataupun AJK masjid. Kena perhatikan betul-betul. Tu. Jadi jawab azan pun masuk syurga dah. Tu. Saya kedok tu kau gitu. Saya lah. Buat contohnya lah. Kau dalam semata. Dia sejak lagi bila nak syarat bunyi azan, sami-sami jawab azan, sami-sami jawab azan. Ada bila puas sambung. Jawab azan sikit, sambung buat sikit. Boleh juga. Asal kau jawab tu. Pasalnya syafaat Nabi tu duduk dia orang jawab azan. Begitu. Tu jadi jawab azan, besar pahala jawab azan ni dah. Tu hendak boleh syurga dah, cuma semata aja. Semata aja. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah. Asalnya dia panggil muazzin. Orang yang bel ni, tukar bel, kita panggil muazzin. Tapi tempat kita ni dipanggil Tuk Bila. Tuk Bila. Nasi kabu bunga serah. Contohnya. Tuk Bila. Tuk Bila. Mari mana Tuk Bila? Mari mana? Tekoi. Puah agak kecil sore contohnya. Mari mana Tuk Bila? Mari daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa dia Sayyidina Bilal bin Rabah ni? Orang pertama yang melaungkan azan di zaman Nabi SAW. Tu dia kuis. Kita buat kuis kan. Boleh lah. Nak buat cabutan bertuah kau tanya. Siapa dia? Orang panggil kepada muazzin pertama. Nama dia Sayyidina Bilal. Jadi turut daripada sana. Maka kita lah ni lekat di bibir mulut kita. Tuk Bilal, Tuk Bilal. Begitu. Dia ada kisah. Orang panggil apa? Ada satu cerita. Kisah, hikayat. Lagu mana boleh terjadinya azan ni. Satu hari ketika mana Nabi SAW terima wahyu dah. Kena bel dah. Sebelum daripada tu semaya 5 waktu ni tak ada bel, tak ada enan dah. Masuk waktu je semaya. Ada. Kemudian Nabi pun panggil sahabat-sahabat. Panggil sahabat-sahabat. Lalu bicara lah. Nabi bicara. Benda yang sunat. Dia panggil benda yang sunat. Orang panggil tak ada direct lah wahyu tu. Kalau benda tu wajib, jadi wajib tentu dah. Tapi benda yang sunat Nabi bicara. Panggil sahabat. Lagu mana kita nak buat? Nak suruh orang mari masjid ni.
Nak suruh orang mari masjid ni nak buat guano. Semaya kata semaya. Gorik kita tak apa aku tujuh dah. Nak buat guano nak suruh orang mari. Pada masa tu tak disyariatkan lagi best. Baik. Lalu ada hak ni kita kata apa nama ni kita kata geduk. Kita kata gendeh. Geduk tak ada lagi gendeh. Ni kata kita tiup seruna. Nak pek gitu. Hak ni kata trompet, hak ni kata kita bakar, kita bakar. Jadi semua tu cadangan tu Nabi tolak belaka pasal ada syibih dengan perbuatan jahiliyah. Biasa dah lah. Kerana Nabi masuk bawa Islam bawa dakwah ni kepada orang jahiliyah. Arab Mekah dulu. Jadi dia mau tu bicaranya pun serupa dengan pemikiran dia lama-lama dah. Lalu Nabi pun suruh Abdullah bin Zaid. Cari satu dia sebut nakis. Nakis ke nakus. Apa dia tu jenis gendeh. Lalu Abdullah bin Zaid sahabat Nabi SAW ni, Nabi suruh dia ni, dia duduk mikir nego. Nego dia. Ni pun kita lah banyak masalah. Sudah dengan nego ke? Kita kena fikir mana masalah. Tidur kat ilah. Bangun ke kepala pula. Jadi tidur nego dia. Nego tadi duduk mikir cari mana nego dia. Dalam nego dia tu, datang mimpi. Datang mimpi seorang lelaki mari jual gendeh. Okey. Setengah riwayat kata, orang jual trompet. Pek gitu. Mari dalam mimpi dia. Lalu dia sekat kawin tu adik. Lelaki tadi dia sekat dalam mimpi dia lah ni. Mari. Aku nak beli gon dengan kamu. Pelik kawin tu. Bapa nak beli geduk, nak beli gendeh dengan aku. Dia tanya. Lalu kawin tu kata, mu nak buat gapo gendeh ni? Mu nak buat gapo? Aku, kata Abdullah bin Zaid, aku ni, Nabi suruh aku cari gon ni. Nak panggil orang, mari semaya. Jadi lelaki hok jual tadi tu berkata, aku hok ni aku saya hok ni. Bagian nos. Contohnya lah ni. Bagian resto nos. Contohnya. Bagian re, tak saya jual. 140,000 tak saya jual. Dia kata. Contohnya. Jadi bagian ni re, aku tak saya jual. Apa tak saya jual? Gini lah. Aku tak saya jual, aku tak sipai. Aku ajar kau Musa, cara nak panggil orang semaya. Lelaki tadi tu. Kemudian kawin tu pun sebut. Lagu mana? Mu nak ajar aku lagu mana? Jadi lelaki tadi pun sebut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Hamba tak nak bel lah. Kalau bel orang mari semaya pula. Gitu. Jadi dia sebut gitu sampai habis kalimah bel tu. Lalu dia terkejut sedar. Kemudian dia terus ngadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku mimpi saat ni. Aku mimpi ada orang tu aku nak beli ke dia. Tapi dia tak sejual. Dia ajar aku kalimah Allahu Akbar ni. Ni kalimah ni. Sikit-sikit. Aku ingat lagi ni. Jadi kata Nabi SAW, betul mimpimu tu betul. Nabi mengiyakan mimpi dia. Lalu kata Nabi SAW, mugi cari Sayyidina Bilal. Bapa cari Sayyidina Bilal? Kerana suara dia yang nyaring, yang terang, yang kuat. Gitu. Setengah katanya, suara Bilal ni sedap sikit. Dari sudut gagah, memang tak dia lah. Siapa dia Sayyidina Bilal ni? Seorang hamba Habsyi. Kulit hitam. Dia. Jadi dia ni kuat. Supaya kita duk dengar sejarah. Hak kita cerita pasal Bilal lah. Hak supaya kita duk baca tu lah. Dia ni dimerdekakan. Sayyidina Bilal ni asal hamba. Dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bila dia nak peluk Islam, tu dia seksa berapa? Muawiyah tu seksa. Lalu Sayyidina Abu Bakar beli. Sesat. Jadi mugi cari Sayyidina Bilal kerana di sana dia ni tadi suara dia sedap, suara dia derah, suara dia kuat. Lalu pergi cari Sayyidina Bilal. Maka situlah orang panggil muazzin yang pertama dalam Islam, nama dia Sayyidina Bilal. Bilal ibnu Rabah. Kena ingat tu. Cerita. Nak kena cerita kan anak cucu. Nak cerita kau lain lah. Cerita artis orang panggil cerah lah. Kita jual RAZ lah. Gapo tak boleh. Cerita kita. Cerita orang cerita Nabi ni. Banyak dah. Baik. Lalu gitu.
Nama pertama maknanya muazzin pertama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni sehingga satu saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ber. No, dia sterik ber duduk dengan Nabi dia ber belako. Dia sokmo. Nah, sampai satu masa maka maknanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal tak ber. Apa dia tak ber? Dia sekok sebut. Dan dia minta dengan khalifah masa tu dia nak tinggalkan Madinah. Tak boleh dah. Aku duduk di Madinah ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada Nabi aku tak sih. Nah, sebab tu bila kita lah ni. Nah. Dia rapat dengan Tok Imeh. Tak ada Tok Imeh ni kahwin nak berhenti juga dia kata. Contoh. Contoh bukan sini lah lain. Nah, jadi gitu. Jadi Sayyidina Bilal ni tak ber sehingga mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu hari Sayyidina Bilal ni mari ziarah, rindu sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu sangat. Apa tadi dia tak sebab tu? Kerana bila mana dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah senyap. Kok nak sebut? Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Bilal. Cintanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu masa lepas pada pemerintah khilafah dah, lalu Bilal tadi mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa ziarah aku ketika aku mati, maknanya serupa dah ziarah ketika hidup. Nabi ni kita kena rayak, jangan rayak ziarah makam, kita kena rayak ziarah Nabi. Nabi hidup. Dia perpindah alam saja. Baik, selesai. Jadi Sayyidina Bilal ni mari sedih dia. Lalu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain ni minta tak ingat dah Hasan ke Husain. Dia minta dengan Sayyidina Bilal ni. Pocik lah dia kata. Tak boleh kau ber sekali. Lama dah nak dengar suara. Boleh kau ber sekali nak dengar suara. Dia pun kerana cucu Nabi. Kerana asbab cucu Nabi tadi tu, sebab dia sayangkan Nabi, dia sayang belakang ni. Habis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terimalah. Lalu dia ber di kota Madinah. Ketika tu dia ber, lalu dia habis orang dari Madinah tu tubik di masjid belakang. Ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mari. Kerana suara tu teringat kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pemerintah. Situ. Lalu saya bila tak boleh, tak siap ber. Setengah malam kata tak siap ber. Lalu dia tak boleh kok sebut. Tiuk dia. Sedih dia. Tu kisah Sayyidina Bilal. Masa Nabi itu, Nabi tanya Sayyidina Bilal, ni nak pergi amal. Boleh-boleh kita pergi amal. Sayyidina Bilal, satu hari Allah SWT pendengar ke aku, tapak kakimu dalam syurga. Satu hari Nabi pergi jumpa Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, aku ni Allah SWT bui. Aku dengar tapak kakimu dalam syurga. Sayyidina Bilal aku tanya. Jadi Nabi tanya, gapa dia gak amalemu wahai Sayyidina Bilal? Dia kata, gede amalemu. Siapamu ni aku dengar tapak kakimu dalam syurga. Maknanya syurga lepas pada kiamat, akhirat, mizan gapo semua. Buka je pintu syurga. Sayyidina Bilal dulu jalan. Setengah kata jalan mengiringi Rasulullah. Begitu. Jadi geria gak amalemu, kata Sayyidina Bilal, aku tak ada buat gapo. Melainkan son ni je aku amal. Lepas aku ambil wudu, aku semaya sunat wudu. Ni besar ni. Semaya sunat wudu. Ni sunat ya. Tapi besar pahala. Tapak kaki Bilal bunyi dalam syurga. Kerana satu amal yang dia buat tak tinggal. Dia semaya sunat wudu. Tu dia. Jangan apa? Jangan apa namanya kita memperlekehkan. Tu cerita dia. Ambil amalan ni. Jangan memperlekehkan amalan kerana setiap amalan itu ada khasiat dia, ada kebesaran dia. Nak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kisah dia gitu. Pakat-pakat amal. Baik. Kemudiannya mana tu? Jawablah mana? Jawab azal. Jawab azal seperti mana? Jawab yang telah disebutkan. Mana kita kena jawab azal. Jawab azal kerana ada syafaat Nabi di sana. Baik. Kemudiannya, selagi nak setu. Selagi sikit lagi kita berkaitan dengan azan ni. Bila-bila kita panggil. Sunat-sunat azan ni banyak. Hukum dan syarat pun kita kena tahulah, kita kena mengajilah. Baik. Cuma so nak setu. Sikit lah nak setu. Hak. Hak. Dia panggil hak. Ataupun dipanggil milik. Milik ataupun hak. Hak B ni, hak bila. Tok bila.
Nah, masuk waktu, dia kena bel. Tugas dia. Memang kena bel. Nah, dia kena bel. Hak semaya ni, hak tu ime. Nah, hak semaya, hak tu ime. Jadi, bila mana sudah, apa nama ni, bel, semaya sunat, cukup dah time nak qomat. Nah, walaupun ada je, Bilal kena minta isyarat daripada tu ime. Baru boleh qomat. Nah, jangan waktu tertu kalau. Ni. Jadi kena royak ni. Lama okey, qomat muka dia lorak. No, qomat. Orang hak suruh qomat, dia memberi izin kepada Bilal. Dia kena jadi tok imam. Hak royak qomat tu. Qomat dia mau kena jadi tok imam. Nah, sebab tu tak ada tok imam, jangan gaduh, tengok dulu. Nah, tengok dulu siapa dia yang contoh kalau tok imam tak mari. Nah, tengok dulu siapa dia layak di antara kita jadi tok imam, cuek dia. Boleh jadi tok imam dah. Amun nak qomat ni. Nah, tu jadi getah tu, Fatihah tubik surah lahir tu. Nah, dia tak ada bersedia. Jadi dia ada communication ni. Nah, syarat buat comel. Kena ada isyarat dulu. Tapi kalau kita masjid mukih, masjid ada aturan dah, ni tak ada masalah lah. Mana tak ada masalahnya? Kita ada dah waktu. Tok imam ada, tok bila ada. Tok bila paling tok imam, cek mata. Okey. Ada. Okey baru boleh qomat. Tak okey tak boleh kau imam sakit perut nak pergi jamai berapa. Nanti dulu. Hak semaya, hak tu imam. Nah, dah. Tengok tu kalau qomat kalau dia mau nak jadi tok imam tak apa. Hak tu jadi lama sini tu. Nah, mana suatu imam mana suatu tok imam tak ada lagi. Perhatikan. Nak kita ni masjid tepi jalan. Orang luar ramai nyenggoh. Maaflah orang panggil apa nasihat bersama. Nak jaga masjid kita ni, masjid kita comel-comel dah. Tu. Jadi contoh kalau tok imam tak mari lambat kau tok imam rawatib tak ada ke masjid tak ada kau. Gi bisik dia hok mana kita harap tu. Dah mau dah. Kau nak qomat ni. Tok bila tu ikutlah tok bila mana hok bel tu. Alah ni mudah dah monggo bila ni ada apa nama ni ada jawatan belakang dah. Maknanya kalau dalam kapur, dia pakai hok mana ada. Apa kau mana ada? Hak ni putuk bila, hak ni putuk imam, kadang-kadang dia belakang tiga-tiga tu. Qomat pun dia. Begitu. Tu jadi. Jadi baik. Dan jaga dah, tengok perhati. Tu dia ada hukum dia situ. Baru dia tak pucuk. Dia ada isyarat dia. Syarat jaga. Paling tu okey, akak beh kau berapa beres. Baru tergetik tergening. Itu mana. Baik. Tu. Apa ni? Apa nama ni? Kena jaga. Supaya benda tadi tu linear dalam keadaan terkawal belakang. Kata Nabi SAW, pahala orang muazzin ni, pahala bilanya orang jubair ni, sesok sangat dahsyat. Gapo kata Nabi SAW, di akhirat sesok, orang hokber ni, tulil unukin dia panggil. Gapo dia tulil unukin? Panggil tekuk. Orang hokber atas dunia ni, sama ada dia ada jawatan jadi tok bila kau, dok orang suruh kau dia gibe ya. Panggil tekuk. Gua panggil tekuk esok. Dia kena tengok cara. Gaduh gitu. Panggil tekuk ni ke mana? Ketika mana esok. Ulama sebut. Ta'rif daripada Nabi sebut tu. Dalam satu hadis ni. Muazzin. Yang mana bel. Esok akhirat esok panggil tekuk dia. Lagu mana panggil tekuk? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan pahala dan anugerah dia kepada tok bila ni. Tok bila ni orang jubair ni. Maka tengok, kita tengok emas. Ataupun tengok benda belik. Tengok panjang tekuk-tekuk. Tu. Seolah-olahnya terkejut tengok pahala dia. Panjang tekuk-tekuk. Satu lagi sebut. Mana dia jalan tu, orang duduk tengok dia belakang. Tengok dia panjang tekuk-tekuk. Ni orang panggil pahala tok bila. Jadi duduk takutlah kalau orang suber tu. Siapa sehingga mana siapa? Suara dia, bel dia tadi kepada orang. Ikutlah orang tu duduk mana. Kalau kita pasal tu, kita bel sini, kau lanah dengar. Maka jauh tu diampunkan dosa kita. Orang yang dengar tu, jarak mana, jarak dia tu. Diampunkan dosa. Itu jadi tok bila. Mungkin berebut esok. Ni pahala. Lah ni orang tak berebut mana.
Nah, elok sikit contohnya. Nah, tapi ni benda bagi akhirat. Nah, tu. Jadi kita kalau untuk bila sakit tekuk, suruh kita, tu. Ni pahala dia besar. Nah, teralah sekali seumur hidup. Nah, tu pahala dia sangat besar dah. Panjang tekuk. Patut ke jawab azab? Oh, jawab azab tadi. Syafaat tadi. Nah, syafaat tadi boleh. Dua-dua boleh. Nah, ni. Orang yang baik lagi lah boleh. Nah, banyak pahala dia. Besar pahala. Nah, tu. Tu dah. Jadi, kena jawab azab. Nah, kena baik. Nah, dia sunat berlaku ni. Nah, ada tempat-tempat lagi sunat. Nah, ada satu perbahasan ulama. Dia sebut. Kita pakai sudah ngebel ni. Nah, ni buku. Seminit lagi. Bed dah. Apa nama? Tek-tek dah. Oh. Jadi soal lagi kita tutup. Ada satu perbahasan daripada kitab fiqh. Nah, hok mana lebih afdal, imam ko tok bila? Pahala dia. Kalau dengan hadis ni tok imam afdal, pasal selama mana ataupun sejauh mana suara dia dengar, diampunkan oleh Allah Taala dosa dia tok bila tadi tu. Pasal esok ada orang panggil apa panjang tekuk-tekuk. Dapat pahala yang besar. Jadi ditanya. Ulama kita buat kaedah. Mana orang tanya oleh kita. Mana lebih afdal, imam ko bila? Afdal bila. Dia khilaf ulama. Seorang kata afdal imam. Tapi honoknya dia masuk dalam kategori bila ni antara tempat yang afdal juga. Walaupun imam lebih afdal. Apa imam lebih afdal? Kerana Nabi jadi tu imam. Nabi tak pernah jadi muazzin, jadi Bilal. Bapa Nabi tak jadi Bilal, kita tanya pula. Kerana kalau Nabi nescaya jadi wajib berlaku. Kena marilah. Dia Nabi jadi wajib lah. Kalau duduk menukuk, kena tinggal. Duduk atas motor, kena mari masjid lah. Boleh tak lagi ke air dah. Berhenti kedai kena tutup. Begitu. Sebab tu kita perhati orang-orang Arab ni, hok di Mekah. Dia tak tutup kedai dia. Hok dekat Masjid Haram. Dia gigi tu dia tinggal. Allah hebatnya, kejar pahalanya, tak cara dah bagilah kedai. Bagi Cina contohnya. Tak juga. Tapi nak ayat dia kejar pahala tu. Dia koci siap dah. Kata-kata dia tu. Dan nak kata, orang panggil terus kepada, orang panggil kejar pahala. Jawab azal, kejar pahala. Tu dia besar pahala. Maka lebih afdal imam lah. Cuma nak kata kategori dia dalam perbincangannya, siapa kau lebih afdal? Bila masuk dalam perbincangan juga. Afdal juga. Gitu dah. 2-3 perkara berkaitan dengan azal. Sudah dengan azal saja. Tersedia molek dah dah. Kodok lagi. Padai dah. Ngatuk mata hujan-hujan ni. Seperti jawapan yang telah disebutkan, kita berhenti di stesen. Dan setelah habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa. Lepas baca doa, lepas jawab azan, kena baca doa. Baca doa. Nama dia doa wasilah. Itulah. Kita dah baca semua tu. Cuma doa Imam Ghazali ni, lain sikit. Lain sikit. Begitulah doa-doa lain pun Imam Ghazali ni, dia ambil pendekatan lain sikit. Kita berhenti situ. Sambung pula minggu depan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu apa-apa daripada diri kamu sendiri, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli ardil islam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.